Walaupun dia from negeri India, bahasa dia also very good, you know. Ramai yang datang dari India, tak pandai nak cakap bahasa Melayu, you know. But she can speak very good Malay also. Ini merupakan resepi 300 tahun, resepi cutlet ikan lah atau bergedil ikan yang saya belajar daripada ibu saya dan beliau belajar daripada... Saya belajar dari ibu saya. Ibu saya berasal dari negeri India, Kerala. Setiap kali dia buat cutlet ni, bila kita ada tetamu, mereka semua macam... Semua tanya-tanya lah. Dia tak pernah makan cutlet sesedap ini. Dan mereka selalu, bila nak datang ke rumah, akan suruh ibu saya masak fish cutlet ini. Fish cutlet ni resepinya tak boleh bagi tahulah pasal rahsia kan. Resepi ni sudah 360 tahun lebih. Saya rasa nenek moyang saya semua yang mulakan resepi ni. Dan saya pun pernah makan fish cutlet di kedai atau di rumah orang lain. Tak sama seperti ni. Yang ni sangat-sangat special. Walaupun saya sudah bagi resepi pasal dia kawan yang sangat-sangat baik, kita telah share resepi ni dengan dia. Tak ada yang tinggalkan apa-apa bahan pun. Tapi dia tak boleh dapat bila sudah goreng dan sebagainya, bila rasa tak sama juga. Mungkin air tangannya. Mr. Alvin, betul tak? Ya tak? So, daripada semua orang yang pernah try Mak punya cutlet semua, ada orang pernah minta untuk jual ke Ya. Actually bukan dengan saya, dengan mak saya. Ramai yang sudah suruh dia, kenapa aunty jual lah. Tapi mak saya suri rumah tangga dan dia pun tak ada niat nak buat bisnes. So cutlet ni just dalam family sajalah. Kita tak pernah jual ke. Tetapi bila kita buat jamuan dan sebagainya, kita share dengan kawan-kawan lah. Dan mereka semua menikmatlah dia punya rasa yang sungguh sedap. Ibu saya, nama dia Sosama. Nama tu ialah typical nama orang Malayali lah. Kita ni Malayali daripada Kerala lah. Dia tu lahir dalam tahun 1930 dan dia berhijrah ke sini selepas kahwin dengan ayah saya. Dia datang ke sini dalam tahun 19 lepas Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua tahun berapa, Melvin? 1945. 40-an lah. 40-an. Lepas tu yang dia datang ke Malaysia lah. Bila dia datang ke Malaysia, dia memang orang dari India kan. Dia tak tahu bahasa Melayu. Tetapi because duduk dengan ramai tau, dia punya jiran-jiran semua orang Melayu. Dia duduk di quarters hospital. Cepat dia dapat belajar betul-betul dalam bahasa Melayu. Dan kalau kamu tak kenal yang dia tu datang dari negeri India dan kamu betul-betul dengan dia, tak sangka tau dia tu orang daripada negeri India. Sangat fasih, sangat lancar bahasanya. Ayah saya bertugas di Hospital Batu Pahat. Orang dulu semua panggil dresser. Sekarang dia orang panggil apa? MA, Medical Assistant. Tetapi dia tu, pasal dia ada banyak pengalaman, dresser masa dulu tu semua seperti ayah saya, walaupun dia tidak ada paper qualification sebagai seorang doktor, dia orang punya pengalaman tu sangat luas dan kita boleh katakan, boleh bandingkanlah dengan doktor-doktor sekarang. Fish cutlet ni seolah-olah macam bergedil. Ya, bergedil yang kita biasa makan bergedil dengan soto. Actually fish cutlet ni kalau kita pergi ke kebanyakan kedai India, diorang pun ada jual fish cutlet, tetapi rasanya sangat berbeza because mungkinlah ingredients atau bahan-bahan yang mereka gunakan itu berlainan. Dulu kita pernah guna breadcrumbs yang beli dari kedai, tetapi sekarang sudah pandai nak buat breadcrumbs sendiri, and this is pure breadcrumb and rasanya sungguh lain. Breadcrumbs yang dia buat sendiri ni sangat halus and dia punya rasa sangat sedap. Dia bukan seperti breadcrumbs yang kita beli di kedai yang telah dicampur dengan bahan-bahan lain, dengan pengawet. Saya tak tahulah apa yang mereka campurkan. Mesti rasa fish cutlet tu akan lari. So kiranya ini semua bahan-bahan homemade lah. Cutlet ni asalnya dari ibu saya yang saya rasa dia pun belajar daripada nenek moyang dia lah. Sekarang dua orang anak saya sudah pandai buat cutlet. Anak sulung saya, Kevin, dan sekarang Melvin. Melvin ni dia lebih inovatif. Dia ada ubah-ubah sikit untuk lebihkan kesedapannya. So sekarang saya rasa dia macam evolving, you know. Evolving means jadi bertambah baik, bertambah baik, bertambah baik. Hopefully satu hari kita boleh komersialkan ni lah. Bagi satu dunia try resepi 300 tahun.